shop disposal. Shop disposal. Lagi sikit lah. Ini laluan dia. Kita masuk melalui bawah. Masuk sini. Kita masuk melalui bawah. Nak tengok asal. Tengah tunggu ayah masuk ke dalam kawasan dam. Inilah keindahan ciptaan Tuhan di Gunung Ledang. Ketinggian setinggi 1200 meter Gunung Ledang, Johor, Tangkak Johor. Korang boleh tengok dan datang di lokasi Gunung Ledang, Tangkak Johor untuk lihat sendiri keindahan ciptaan Tuhan. Ini adalah dam dan kita melalui bawah sinilah. Kita akan lalu bawah sini, masuk ke dalam situ. Ayah saya masuk ke situ pakai safety helmet untuk tengok site lah. Site kawasan dam yang dibina untuk construct the micropile untuk buat dam empangan. Sekarang struktur micropile saja yang dipasang. Banyak piling work yang telah dipasang. Alhamdulillah, selamat sampai. Dan lihat sendiri ada tasik, ada sungai kat situ ataupun tasik lah. So beginilah keadaannya. Alatan-alatan yang digunakan, safety helmet ada satu lagi. Semua piling work. Ini semua kerja-kerja piling untuk bina empangan lah, dam. About raising of dam completed February 1955. Shop disposal. Memang banyak benda tajam lah, so kena hati-hati lah. Risiko juga datang ke kawasan sini. Tempat keras dalam hutan ni, jangan cakap banyak. Jaga kata-kata, jaga bahasa. Kena diam sajalah. Berada kat kawasan sini kena diam lah. Jangan cakap perkara-perkara yang boleh membuatkan satu perkara itu terjadi. Jangan cakap benda-benda yang tak baik dalam kawasan-kawasan keras. Itu sajalah pesanan saya. Dan harapnya boleh tekanlah button like, share dan subscribe YouTube. So saya dengan family saya dan mami, didi saya, mak ayah saya lah, mami, didi saya dengan saya sedang melihat keindahan ciptaan Tuhan lah. Belakang saya ni ada piling work. Alright. So thank you. Itu saja. Thank you for watching.